Saya kira saya keguguran bulan 11. 2 hari bulan 1 2020 saya dapat tahu saya mengandung lagi sekali. Tapi masa tu masa tu memang ada saya memang alert. Dah buat test apa semua. Tapi seminggu awal saya buat test memang tak ada. Tapi antara alert dia, saya tak boleh bau dia. Alah bau suami masa tu. Tapi bila check tak ada. Lepas tu tiba-tiba saya demam yang teruk. Lepas tu saya kan kerja dekat sekolah. So 2 hari bulan 1 tu budak nak masuk sekolah kan. Masa tu demam lagi. Macam aku tak boleh MC ni. Nak kena makan ubat. Tapi perasaan nak makan ubat tu was-was. Takut takut kan. So saya buat pregnancy test. Pembesaran dia dia tak ikut minggu kan. Sepatutnya saya dah minggu ni berapa dia punya tu kan. Tak ada. Tu doktor sarankan untuk saya pergi ke Selayang lah. Bila ke Selayang pun sama juga. Memang sebab masa kat KK tu dia punya scan tu yang jenis yang lama. Jadi macam takut tak boleh nak tengok yang sangat. Bila kita pergi yang dekat pun walaupun dah yang boleh 5D pun semua pun kata sama juga. So dari situ sebenarnya kita orang dah boleh agak dah. Sebab doktor kata mungkin ni kandungan jadi cakap kandungan gugur secara senyap. So bila dah makin lama tu pergi swasta kita orang pergi swasta pergi scan. Memang itu yang kita orang ambil yang canggih punya tu supaya dapat tengok kan. Doktor pun sama. Doktor tu pun cakap kenapa tak datang dari awal. Kalau datang dari awal mungkin diorang boleh bagi ubat yang lebih untuk kuatkan rahim tu. Tapi ni dia kata dia bagi juga. Dia kata saya bagi ubat kuat ni, ubat kuatkan rahim ni, tapi dia akan jadi 2. Satu, kalau masih ada rezeki saya, baby akan terus kuat. 2, kalau bukan rezeki saya akan bleeding.